Tak semua orang perlu simpan emas. Ada individu yang lebih sesuai menabung dalam tabung haji atau ASB bergantung pada keperluan dan disiplin kewangan masing-masing. Namun terdapat 3 golongan yang mendapat manfaat besar daripada menyimpan emas. Golongan yang pertama, mereka yang suka menabung, kerja bertahun-tahun tetapi tiada simpanan kecemasan walaupun 3 bulan gaji. Untuk golongan ini, akaun emas gap adalah penyelesaian paling sesuai. Menabung secara automatik tanpa perlu disiplin luar biasa. Sedikit demi sedikit gram emas terkumpul dan akhirnya menjadi simpanan sebenar yang tidak mudah bocor. Golongan yang kedua, mereka yang rajin menabung tetapi hanya di ASB atau tabung haji. Masalahnya, simpanan mereka perlahan-lahan susut nilainya akibat inflasi dan kejatuhan ringgit. Walaupun jumlahnya bertambah, kuasa beli makin menurun dan untuk simpanan jangka panjang, emas adalah pelindung nilai yang lebih berkesan. Tinggalkan dana kecemasan 3 bulan gaji dalam ASB atau tabung haji, selebihnya pindahkan ke dalam bentuk emas. Golongan yang ketiga, mereka yang sudah kaya tetapi tiada tabungan emas. Kekayaan tanpa emas ibarat kapal mewah tanpa lifeboat. Dalam dunia sebenar, risiko pembekuan akaun, krisis kewangan atau inflasi melampau boleh menenggelamkan kekayaan dalam sekelip mata dan emas menjadi pelampung keselamatan yang menyelamatkan kekayaan keluarga. Inilah sebabnya pakar kewangan menyarankan sekurang-kurangnya 10% kekayaan disimpan dalam bentuk emas. Sebagai penanda aras, 1 kilogram emas bagi setiap keluarga sudah cukup sebagai lifeboat atau insurans kekayaan. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk video saya untuk 5 langkah mudah daftar akaun emas Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik.